Ini cerita dari tuan mentor kami. Emas sebagai penyelamat simpanan ketika bankrupt. Ada seorang pembeli emas yang baru saja diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah. Katanya habis semua aset tunai lain kena beku, termasuk saham, unit trust, akaun bank, tabung haji dan duit KWSP. Biasanya orang bankrupt simpan duit dalam akaun isteri. Tapi sedihnya, isteri beliau dah pun meninggal dunia beberapa tahun lepas. Sekarang dia tak ada cara lain untuk simpan duit, melainkan beli emas dan simpan dalam safe deposit box. Bila dengar kes real macam ni, saya teringat kata Michael Maloney. Katanya, precious metal, emas dan perak, satu-satunya aset kewangan yang tak berada dalam sistem kewangan. Pendek kata, tak siapa boleh tahu berapa banyak kekayaan kita ada kalau simpan dalam bentuk emas dan perak. Kerajaan nak bekukan pun tak boleh bila dah bankrupt. Kita saja tahu berapa banyak emas yang kita ada. Maka benarlah, emas adalah talian hayat terakhir bila runtuhnya kewangan. Sama ada kewangan peribadi ataupun kewangan negara, mahupun kewangan dunia.